Masak ayam paprik. Minyak dah panas, kita akan masukkan ayam ya. Masukkan ayam ya. Ayam ni 3 ketul dada ya. Masukkan 1 sudu kecil serbuk kunyit. Okey kawan-kawan, ayam dah masak. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, halia, cili dan juga serai yang diketuk ya. Okey, masukkan cili bos sedikit, agak-agak ya. Tak nak pedas, boleh kurangkan. Okey, masukkan paste tom yum 1 sudu. Masukkan sos tiram, bubur perasa 3 sudu. Masukkan sayur campur. Okey, dikacau-kacau. Dah siap ya. Ayam paprik kita dah siap. Selamat mencuba.